rasa macam perubahan tu baik. Perniagaan saya pun alhamdulillah. Mula saya macam malas buat perniagaan saya ni, saya macam nak stop. Lepas tu makin lama makin customer saya makin ramai. Sekarang dah start ramai dah, hari-hari ada. Saya kan buat rawatan berpantang. Sebelum ni memang tak ada. Lepas tu sekarang ni hari-hari orang rawatan berpantang ni ada. Saya tu macam terkejut, saya dah stop lama tahu berpantang ni, tapi orang cari saya. Urutan pun hari-hari orang cari. Saya macam dulu terkejut. dah pernah ada customer. Dulu ada banyak customer, lepas tu stop. Macam saya tak nak buat. Hilang customer saya semua. Tiba lepas saya buat rawatan ni, saya rasa macam customer saya hari-hari cari saya. Betul, cuma produk pun laku, tapi cuma saya malas je lah. Mungkin saya penat buat urutan. Jadi tapi nak buat kepada produk ni macam berat sikit lah. Mungkin adalah saya nak buat lagi. Betul, tentang jodoh pula kan. Saya cakap, saya kawan dengan lelaki macam susah. Memang susah sangat. Bila berkawan ni tak ada seorang pun ajak saya kahwin. Bila saya ajak kahwin, tak nak. Nanti belum sedia. Lepas saya buat rawatan ni, saya rasa macam kawan yang lelaki saya kawan ni kenal dalam masa tak sampai sebulan pun saya kenal ni. Belum sampai sebulan, belum habis raya lagi. Dia dah bawa saya jumpa family dia. Dia kenalkan saya dengan family dia, ajak kahwin hujung tahun ni, dia kata insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Itulah saya rasa macam bersyukurlah. Bila saya macam sebelum ni saya memang berat sangat nak buat rawatan. Memang berat. Bila kawan saya kenalkan kat sini, nak pergi sini pun masa betul macam last minute. Malam saya rasa macam jom kita pergi Kedah. Jom tergerak pukul 4 pagi. Tak fikir lah. Tak fikir dah saya nak fikir. Nak cuba. Memang terus saya nak pergi sini. Jom saya cakap gitu. Lepas tu saya rasa macam tenang. Bila saya buat rawatan kasi saya rasa tenang. Saya putus dengan kawan saya tu, baru je putus. Saya datang tu Tak sedih putus. sangat? Tak sedih. Saya tak ada rasa apa-apa. Kosong je. Lantak kau saya cakap. Tidak, sebelum ni saya rasa macam saya sedih, macam kemurungan. Bila saya buat rawatan kat sini, saya rasa macam semangat. Macam lantaran kau bukan jodoh aku, bukan jodoh. Saya fikir. Jangan buang masa lah. Saya tak nak buang masa. Tiba-tiba saya rasa buang masa lah 3 tahun saja tuan. Nak kenalkan family pun susah. Saya cakap nak jumpa family nanti. Belum bersedia. Umur dah tu makin meningkat. Saya cakap umur dia 31. Saya kata sampai bila saya nak tunggu? Belalang kau. Saya cakap tengok. Lepas tu saya macam kosong. Saya tak ada rasa nak kawan dengan siapa. Tiba yang kawan yang lelaki saya sekarang ni datang. Alhamdulillah. Tu yang rasa macam bila dia dah bawa pergi jumpa keluarga Tikas. Dah bawa. Mak dengan bapak dia terima. Alhamdulillah. Nampaklah family dia macam nak pegang dia pergi sini pun dia risau. Hati-hati apa semua, saya rasa macam alhamdulillah saya dapat jumpa yang orang yang baik. Bimbing saya yang baik. InsyaAllah boleh bimbing. Saya nampak dia macam dia boleh bimbing saya. Alhamdulillah. Tak sama dengan yang sebelum ni saya kenal. Alhamdulillah. Tu saya rasa alhamdulillah. Tu saya semakin semangat nak buat rawatan aura ni. Hari ni main buat rawatan mandi aura. Tapi sebelum ni pun saya dah bagi minyak aura tau. Betul. Minyak aura tu mungkin nampak biasa. Tak biasa kan. Nampak macam biasa. Tapi lain. Betul. Kalau tadi sebelum Kes buat rawatan mandi bunga ni, ada satu abang yang main buat rawatan kelepasan pokok dia busung. Tadi tu. Ya. Yang sebelum saya masuk. Masuk tu. Dia punya cerita nanti saya akan share jugalah cerita dia. Dia masa nak pergi buang tu kereta dia berat. Dia rasa macam terlalu ramai orang dan dia pergi buang. Hari malam tu yang dia buang tu, hari yang ke-6 tu, malam tu benda tu main serang dia. Jadi maksud dia bila main buat rawatan, kadang-kadang kita rasa macam tak ada gangguan. Tapi bila saya kata saja mungkin orang tak percaya. Tapi bila dia sendiri lalui, dia rasa dah, tapi tak apalah insya-Allah. Ni pun mudah-mudahan bila dapatkan minyak aura ada nampak perubahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa lain lah. Bila buat rawatan kat sini rasa lain. Alhamdulillah. Tak apa. Walaupun rasa macam betul tak, tapi menjadi, maksudnya benda tu jadi. 12 jam perjalanan, bukan dekat ni. 12 jam perjalanan betul. Jauh. Jauh hujung-hujung lah. Saya tak pernah buat rawatan jauh ni. Tapi saya nekat. JB ke Kedah ni bukan jauh. Dekat penghujung, hujung. Betul, hampir hujung lah. Perjalanan banyak tu saya cakap. Tapi ya Allah pun mudahkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasihlah mai buat rawatan dengan kami. Sama-sama.